Okey, ada satu perkara menarik dalam Islam kita ni. Sebenarnya kita ni ada bulan-bulan Islam. Contoh, bagus tak saya nak tanya pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, bila masuk bulan Ramadan, apa yang amalan nak buat bulan Ramadan? Masuk bulan Safar. Apa yang amalan yang nak buat bulan Safar? Dah masuk Rabiul Awal. Apa yang nak buat pada Rabiul Awal? Zikir apa? Amal ibadat apa? Maka Masya Allah, terlahirnya satu buku yang kita panggilkan Amalan Ibadat Setahun. Apa maksud? Contoh, kalau datangnya bulan Safar, apa benda yang nak buat bulan Safar ni? Maka kat sini dia dah jadikan satu silibus yang sangat cantik. At least lah, kalau kita sibuk, kita busy dengan kerja sebagainya, tapi kita ada satu rujukan. Oh, bulan Syaban ni buku ni bagi tahu macam ni nak. Jadi kita macam terjadual, tersusun dengan amalan-amalan yang sangat baik kita amalkan, yang mana amalan ini berdasarkan daripada siapa? Berdasarkan satu daripada Nabi SAW, yang kedua berdasarkan amalan ulama-ulama ataupun amalan orang salafus soleh, orang-orang soleh. Jadi digabungkan, bukan hanya daripada Rasulullah SAW, bahkan juga daripada amalan para ulama. Saya harap buku ini dapat membantu, terutamanya pelajar-pelajar sedia ada kami, Masya Allah, supaya kita dapat clear. Sebagai satu contoh, saya letaklah, kita sekarang contoh bulan Zulhijjah lah, dah dekat Raya Haji sebagainya. So, apakah amalan ataupun sunnah-sunnah Nabi, perbuatan yang baik yang boleh kita lakukan pada bulan Zulhijjah? Contoh, okey, tidak memotong kuku, tidak bercukur pada bulan Zulhijjah, kan ada tak hadisnya diceritakan lengkap hadisnya pada muka surat 83 ni kan? Lepas tu kita boleh tengok ada juga okey, berpuasa pada hari Arafah, cara niatnya macam mana, apakah zikir yang boleh bawa, dibawakan hujah-hujah, dibawakan dalil-dalil, dibawakan hadis-hadis, dibawakan pandangan ulama secara tersusun. Kita tahu dah, oh Zulhijjah ada 10 benda boleh buat, Syaban ada 3 benda. Jadi bukanlah kita nak menghadkan ataupun nak letakkan satu amalan khusus pada bulan-bulan tertentu, tapi ini adalah satu perkara yang baik yang boleh kita lakukan pada bulan-bulan tertentu dengan amalan-amalan yang disarankan oleh ulama, dan juga ada juga amalan yang dikhususkan oleh bulan tersebut oleh Nabi SAW. Jomlah ibu tuan-tuan dapatkan buku ini supaya kita dapat jadi satu rujukan bulanan kita.